Tuan-tuan masuk kelas agama bukan untuk pandai tapi untuk keberkatan. Masuk je kelas agama, sekarang ni ada online dan sebagainya, niat kita untuk apa? Bukan untuk pandai. Tuan-tuan kena betulkan niat masuk kelas agama, online ke fizikal ke tak kira lah, untuk keberkatan. Pandai ni tuan-puan, berapa ramai sekarang orang yang pandai tapi tak ada keberkatan. Itu yang jadi adab tak ada tuan-puan. Pandai-pandai tapi akhlak dia tiada, adabnya tiada. Sebab tu tuan-puan, kita bukan kira pandai. Tuan-puan masuk kelas agama bukan untuk pandai tapi untuk keberkatan. Tuan-puan letakkan dalam diri anak-anak tuan-puan, letakkan dalam diri cucu-cucu kita, niat tau, bukan untuk pandai tapi untuk berkat. Tuan-puan, bila berkat tu ada, pandai tu akan datang. Saya tengok tuan-tuan dan puan-puan, kawan saya di Mahat dulu tuan-puan. Saya cakap terus terang, saya suka kongsi benda ni. Kawan saya tu, dia tak pandai dalam bidang agama. Dia bukan bidang Mahat ke bidang agama, bukan tuan-puan. Saya kongsikan cerita ni. Dia tak pandai bidang agama, bahasa Arab pun dia tak faham sangat. Tapi dia masuk tuan-puan, dia belajar dekat Mahat sama dengan saya. Niat dia apa tau? Niat dia nak belajar agama. Berkat tu tuan-puan, sekarang kat Universiti Al-Azhar ambil tafsir. Biasa-biasa tuan-puan. Kenapa dia duduk juga? Sebab berkat tu. Sebab tu saya kata, berkat tu ada, pandai tu datanglah nanti. Tapi kalau pandai tu ada, berkat tu tak ada, hilang melayang-layanglah pandai. Mulai hari ini, bagi tahu dekat anak-anak tuan-puan, pergi sekolah untuk keberkatan. Kerana dengan keberkatan ilmu tu, dia akan melekat dengan kita.